dan salam sejahtera. Saya Nada Betty Safa bernama Matrik 2240221 dari Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kebujian dan pelajar awam di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi refleksi peribadi tentang bagaimana tiga aspek utama ini iaitu kejujuran diri, pengalaman hidup dan pembangunan personaliti dalam membentuk jati diri saya sebagai seorang pelajar yang bukan sahaja berilmu tetapi juga beretika, berdisiplin dan berintegriti. Bagi saya, kejujuran terhadap diri sendiri bermula apabila saya berani bertanya, siapa saya sebenarnya dan ke mana saya mahu pergi. Ia bukan sekadar benar kepada orang lain, tetapi lebih kepada keberanian untuk mengakui kelemahan diri, kekurangan usaha atau kesilapan yang pernah dilakukan. Sebagai pelajar, kejujuran ini membimbing saya untuk sentiasa muhasabah diri dan berusaha menjadi yang lebih baik. Nilai maruah pula membentuk kompas moral saya, iaitu apabila saya menjaga maruah diri, saya secara automatik menjadi lebih teliti dalam perbuatan dan percakapan. Saya belajar bahawa menjaga maruah bukan hanya soal penampilan luar, tetapi bagaimana saya membawa nilai diri dalam membuat keputusan, menghadapi tekanan dan melayani orang lain dengan hormat. Antara pengalaman yang paling memberi kesan kepada saya ialah semasa menjalankan satu projek berkumpulan. Pada waktu itu, berlaku konflik kerana ada ahli kumpulan yang tidak memberi komitmen. Saya berdepan dilema sama ada untuk berdiam diri atau bersuara demi keadilan. Saya memilih untuk berbincang secara terbuka. Walaupun ia sukar, saya belajar tentang keberanian, kejujuran dan kepentingan komunikasi yang jujur. Pengalaman ini menyadarkan saya bahawa pengalaman sebenar, walaupun tidak selesa, ia adalah guru yang terbaik. Ia membina ketahanan mental saya, mengajar saya tentang tanggungjawab bersama dan menyediakan saya untuk cabaran dunia luar. Saya kini lebih bersedia untuk berhadapan dengan cabaran yang kompleks dengan kematangan dan kesedaran emosi. Satu aspek personaliti yang saya sedang usahakan ialah kawal emosi terhadap ketika berhadapan tekanan akademik ataupun perbezaan pendapat. Saya menyedari bahawa reaksi saya mempengaruhi hubungan saya dengan orang lain dan juga produktiviti diri. Jika saya perlu pilih satu teori yang menggambarkan perkembangan diri saya sekarang, saya cenderung kepada teori humanistik. Teori ini percaya bahawa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan berkembang secara positif jika diberi peluang dan sokongan. Sebagai pelajar UPNM, walaupun bukan kadet, saya percaya nilai-nilai ini adalah asas penting untuk membentuk insan yang seimbang. Etika, pengalaman dan pembangunan personaliti bukan sahaja membentuk saya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan berwibawa. Sekian daripada saya. Terima kasih.